Assalamualaikum, Annyeong. Welcome back to 30 Hari Minecraft Berak Edition bersama Bawang. So, semalam Bawang tak buat banyak benda. So, hari ni pun I don't think kita ada banyak benda sangat. Bawang just mainly nak farming je lah. Oh, kumpul haiwan. Yes, kita nak kumpul haiwan. Okay. So, jom start. Let's go. There will be an update to this game eventually. Okay. So, cari haiwan sampai farming. Kalau malam je, kita pergi mining. Oh, okay. Cepat naik. Oh, okay. Hampir lupa. Okay, Bawang dah set timer Whee! Okay, at least Bawang dah letak tangga. Kalau tak ada tangga ni, lambat weh nak naik. Hello everyone. Lop. Okay. What else? Lop. Ni dah tumbuh ke belum? Dah. Okay, kita nak cari lembu dan kambing. But before that, okay. Okay, saya nampak kambing kat sana. Ya. Ni berapa ni? Sempitnya tempat awak tapi tak apalah. Allah. Kenapa villager tu berlari? Okay. Hello sheep. Come here. Seorang je ke? Kenapa semua haiwan-haiwan ni lonely? Ai. Ash. Where did you come from? Hello. Come. Follow me. Pandai. Good sheep. Sekejap. Dekat mana ya asyik keluar? Oh, I see. Oh gosh. Sangkut. Wah. Oh, dia tak boleh lari ke? Oh my god, Bawang lupa yang kita kena shift kalau nak guna shield. Hampir saja. This is wasting my time, bro. Time is precious. Oh. Okay. Okay. Good enough for now. Okay. Okay, kita nak kena cari one more sheep and one more cows. Kalau masih... Oh my god. Kalau masih ada lah wujud lagi. Rasanya macam ada tapi tak pasti. Oh, ada. Sheep je.
Random pokok. Pokok terbalik kat situ. Jom. Follow me. Okay, at least tak semua kambing telah digigit oleh anjing. Cepat. Time is running out. Okay, mana kita nak cari one more lembu ya? Hopefully ada belah-belah sana. Alright, you can make baby. Wow. Yeah. Alright. Now let me go find lembu lagi. Dam daram dam dam daram dam. Bunyi zombie, where? Ish, scary. Scary Mary. Alamak, kat mana ada lembu Where cantik kat atas ni buat rumah Banyaknya sheep. Mana lembu? Bunyi chicken je ada ni. Tak kala tinggal seekor je tu. Nak kata ada orang bunuh, tak ada. Pawang pun vegetarian. Very interesting. Okay, I guess you guys are following me. Ke di dalam ni Ada dalam village. Okay, bijak. Kucing je banyak. Cepat. Sorang. Yeah, make more baby. Kesiannya lembu ya. Let me see around over there. Oh yeah, I need to tanam pokok also. Kenapa bawang tak boleh jalan? Help. Scary music. Oh no. Pause.
lepas. Aish, cinca. Andre my. Okay, I think everything is good. Oh my gosh. Sempat pula mouse bawang. Berapa second tak tahulah. Mouse bawang meninggoy pula. Bateri habis. I go. Nasib baiklah tak ada enemies. Tapi mana lembu ni? Hello? Oh my god, pun tak sempat nak potong. Habiskan potong Okay. Tak tahu lah mana lagi lembu ada. Nak kena cari jauh-jauh ke tu? Entahlah. Yang pasti kita kena farming dulu. One, two, three. Bawang ada hole tak? Tak ada. Kesian villager dalam tu. Yeah. Oh, satu kat luar. Satu lagi yang ini. One, two, three. Oi, terkejut mak. Aish. Alamak. Alamak. Time to go mining, I guess. Bye. Cuka onion. Makanan. Dengan muziknya very the intense ya. Am I ready for caving? No. Of course. Bawang asyik lupa lah nak guna shield ni macam mana. How do I protect myself if I forgot how to use it? Alah, time tinggal 5 minit je ke? Man. Guna je lah diamond pickaxe ni. Dia tak adalah laju mana tapi better lah kan. Keras sangat deep slate ni. Okay, sebelum 5 minit habis, manifesting diamond. Please. Yelah, abang lupa nak screenshot lagi. Okay. Ni kita punya thumbnail kita. 1 minit wasted dekat situ je. Torch.
Diamond. Where is the diamond? Come on. Sempat ni. Boleh ni. I believe. Macam ada bunyi zombie lah. Ke bunyi ketuk-ketuk ni? Oh, sudah. I'm hearing things. Oh no. Hai, cincak. Lama juga 5 minit. Duh, come on Diamond. Kalau nak muncul, inilah masanya. It's your time to shine. Steal the show. Come on. Untuk full armor kan, kita perlukan berapa ketul diamond This is not diamond. Helmet 5 piece. Chest plate 7. My goodness. Yay, berapa ketul guys? Teka cepat. Berapa ketul diamond ore? Berapa? Jangan cakap 1 je please. Ada tough ni dah 2 kali dah ni. Kita jumpa diamond ore dekat dengan tough. Serius Bapak kedekut doh. Come on. Sedihnya. Kita manifest diamond. Adalah. Okay, bawang tak nampak. Okay, title hari ni, bawang jumpa diamonds last minute dalam Minecraft Bedrock Edition. Sekejap, 2. Kenapa dia tak bersambung? 3. That's weird. 4. Oh my god, kita end dekat sini. Tapi kita tak dapat mining. We cannot mine yet. Because not enough time to mine it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Oh my god. Benda ni, this one piece is very misleading Saja je kan memberikan harapan. Tapi betul-betul ada harapan lah kita. Okay. Masa habis. So, betul-betul last minute dapat diamond. Yay! Alhamdulillah. Berkat Ramadan. Tapi kita literally last minute tak sempat nak ni mine. But yeah. But next episode, very happy to start untuk mining diamond. So, at least today is not boring. Tapi kita still tak jumpa another lembu. Lembu baru seekor. Dia perlukan pasangan. Kambing banyak.
lembu tak ada. Don't know if kita sempat ke cari lembu tomorrow or kita nak sambung mining je. Tu kita tengok esok. But yeah, thank you for watching korang. See you tomorrow. Jangan lupa like, subscribe kalau belum subscribe, turn on notification bell, and jumpa besok. Bye korang.